Petang 1 Ramadan 1446 Hijriah, saya berkesempatan singgah di Bazar Ramadan Kampung Batu 10 Lekir Sitiawan Perak. Lokasi bazar ini betul-betul di sekitar Simpang 3 Jalan Lekir Sungai Tiram. Tapak yang sama dengan Pasar Minggu Pekan Sabtu. Suasana Bazar Ramadan Batu 10 Lekir ini kelihatan meriah. Beraneka makanan untuk berbuka puasa ada di sini. Kuih muih, lauk pauk, mi, bihun, laksa dan bermacam-macam jenis nasi. Gerai paling gah ialah gerai nasi biryani ayam golek keluarga Encik Fadil. Selain nasi biryani, ada ayam percik, ayam goreng, aneka gorengan cucuk batang lidi, air minuman dan lain-lain di gerai beliau yang dijual pada harga yang berpatutan. Pengunjung yang datang kelihatan ceria apabila mendapat apa yang mereka inginkan di Bazar Ramadan ini. Sebelum bergerak pulang, saya dapat menyaksikan pelanggan berbaris di gerai Secret Popiah yang memang popular di Batu 10 Lekir. Alhamdulillah, saya berharap Bazar Batu 10 Lekir akan terus hidup dan maju. InsyaAllah.